kesatian ni dalam Islam adalah kesederhanaan. Berpada-pada. Dia sebenarnya adalah satu kunci kebahagiaan. Sebabkan kita punya behavior manusia sekarang ni dia berubah. Betul. Kita keep on scrolling dan kita punya compulsive engagement dengan telefon ni. Lepas office hour je tengok telefon because kita takut apa benda yang aku terlepas hari ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang ada pada hari ini sama-sama menonton kita. Selamat datang ke Jom Borak Edukas PMS. Pada hari ini JPH punya giliran. Hari ini kita akan berbincang tentang FOMO, expectation versus reality. Kepada semua yang sama-sama menonton di live kita pada hari ini, kita nak promosi dulu PMS. Takkan tak promosi pula kan? Sama-sama kita follow social media kita iaitu Politeknik Muazzam Shah Official, dan kepada semua yang sedang menonton live kita di YouTube, kita boleh tengok di PMS Shout TVET, dan juga kita ada juga YouTube kita yang lain iaitu Politeknik Muazzam Shah Official. Untuk JPH pun kita ada juga ya? Ada. JPH pun kita ada juga iaitu JPH Official PMS kan? Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada penaja kita pada hari ini iaitu Dr. Barista. Dengan kopi dia. Kita tunjuk juga, kena tunjuk kopi. Kakak tak tunjuk. Kita lah panel, kita lah kena tunjuk. Dr. Barista, terima kasih atas tajaan minuman pada hari ini. Alhamdulillah. Baiklah. Sama. Kita hari ini sebenarnya nak berbincang, nak bercerita. Sembang-sembang santai je sebenarnya. Nak cerita pasal apa itu FOMO. Orang sekarang ni, Gen Z sekarang ni sikit-sikit FOMO. Apa itu FOMO? Kita akan berbincang tentang FOMO. Terima kasih kepada kita punya panel jemputan pada hari ini. Kita ada yang pertama, kita ada Dr. Nur Haslin binti Abu Hassan, pensyarah utama PMS, PhD dalam bidang Hospitality dan Tourism Management. Betul doktor? Betul tu. Mesra disapa dengan Dr. Lin. Yes. Lambai sikit Dr. Lin. Hai, lambai sikit. Sihat Dr. Lin, apa khabar? Terima kasih. Apa khabar? Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan. Saya khabar baik, alhamdulillah. Kita ada juga panel yang kedua. Kita ada Dr. Nur Najib Habibti Kamdi, pensyarah kanan PMS, sama juga pensyarah di JPH. PhD dalam bidang Hospitality dan Tourism Management. Dua-dua ni memang geng-geng travel ke ni? Well, travel buddies. Okay, inspired by learning, inspired your learning, live learn and innovate. Inilah yang kita panggil sebagai kita punya podcast kita iaitu Jom Borak Edukas PMS kita pada hari ini. FOMO. Apa itu FOMO? Kita nak cerita pasal FOMO dulu, tapi kita bagi intro lah dulu apa itu FOMO sebenarnya. Kalau kita ingat dulu-dulu, tak ada social media lagi. Zaman kanak-kanak dulu kalau kita tengoklah, mak-mak macam dulu-dulu lain cerita dia. Sebab dulu tak ada social media, ada TV je pun. Kalau tengok FOMO tu sebenarnya dulu-dulu dah ada. Contoh, mak-mak tengok jiran sebelah, beli sofa baru, nak juga. Nampak jiran sebelah pasang langsir baru, nak juga. Suruh beli juga. Tengok bergaduh pula laki bini. Saya tak kira, abang beli juga sofa baru. Saya nak juga. Nampak gelang emas, kena juga beli. Tak, itu dulu-dulu. Sebab dulu-dulu kita punya FOMO lebih kepada apa yang kita nampak sahaja. Berbeza dengan sekarang ini, FOMO kita apa yang dipaparkan di dalam social media, apa yang kita nampak, kita serap. Kalau katakan kita matang, kita boleh berfikir. Berbeza dengan mereka yang mungkin di kalangan remaja, apa yang diserap itu, kalau katakan benda itu negatif, dia serap benda yang negatif lah. Kita tak nak FOMO yang negatif, tetapi kita bercerita tentang FOMO yang positif. Okey, hari ini kita pergi kepada segmen yang pertama. Apa itu FOMO? Kita bagi kepada Dr. Lin. Boleh Dr. Lin, kita cerita sikit apa itu FOMO? Boleh. Thank you Cik Rizwan. Riz Ya, bagi saya Riz pun lebih boleh. Mesra disapa Lebih Riz. mesra kita kat. Boleh. Okey Riz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi atas jemputan. Okey. FOMO. Sebagai orang yang bukan Gen Z, obviously saya bukan Gen Z, okay. Tapi istilah ni sebenarnya dia adalah di-create through hype and also trend.
The trends of buat satu istilah yang akronim, akronim sebenarnya. Sebenarnya kita sebelum ni kita dengar OOTD, OOT. Saya pun tak faham, kadang-kadang student saya cakap, doktor jom kita OOT. Apakah benda OOT tu? Rupanya is OOTD, outfit of the day. And then kita nampak ada istilah YOLO. Lagi apa? Banyaklah istilah-istilah yang saya, kalau misalnya kita ni mesra dengan social media, kita nampak hashtags dan sebagainya. FOMO pun sebenarnya saya baru je familiarize dengan FOMO, dan saya sendiri saya tak sangka saya ni rupanya salah seorang yang FOMO. Maksudnya doktor pun FOMO juga? Sudah. Sudah. Maksudnya fear of saya missing bukan seorang out saja. Bukan saya sahaja, tapi sebenarnya every one of us, tanpa kita realise kita ni FOMO. Tapi Wan, untuk menjawab soalan you tadi, FOMO sebenarnya adalah fear of missing out ataupun kerisauan ketinggalan terhadap sesuatu yang trending. Dia bukan saja macam Wan cakap tadi, more to goods, macam benda-benda yang material, material. Tapi sebenarnya fear of missing out information, fear of kita tak ikut trend, fear of kita tak dapat melancong kat tempat tu. Sebab benda ni sebenarnya adalah benda tu di-create sebabkan kita tak nak menyesal. Sebab kita fear of missing out, sebab kita tak nak regrets. Kita tak nak menyesal. Menyesal tak ada dalam that memorable events. Maksudnya kita kena join the hype lah. Kita kena sama-sama juga. Ada trend terbaru, kita kena sama-sama FOMO. Maksudnya follow juga. Itu maksud dia. Betul apa? Mungkin kita bagi tambah kepada Dr. G, apa yang Dr. G nak cerita sikit tentang FOMO ni lah sebenarnya. Apa yang telah dikongsikan dengan Dr. Lin tadi, memang tak disangka lagi. FOMO ni memang satu perasaan yang saya rasa semua orang alami. Tak kira lah Gen Z ke, remaja purba ke, tetap kita akan alaminya. Kita lah tu remaja purba. Saya remaja purba sih. Remaja purba jangan kertu. Dia macam ni lah. Lagi satu kan, saya tengok FOMO ni dia melibatkan satu psikologi kepada kita semua tau. Yang kita ni bersaing sebenarnya bukan dengan diri sendiri, dengan orang lain. Kita duk bersaing, alamak, Riz dah beli ni contohlah kan, kena beli ni. Macam tu tau. So kita tak nak ketinggalan, kita tak nak keluar daripada trend. Itu sebenarnya saya tengok kalau daripada kajian yang dijalankan, FOMO ni memanglah membawa kepada dua kesan utama, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Kalau nak tahu apa dia kesan tu, nanti kita akan kupas lagi lebih lanjut, apa dia. Mungkin saya bertambah lah kot. Doktor nak tambah. Mungkin Rizwan sebabkan macam Riz cakap tadi, dulu dah ada dah. Sebabkan kita tengok jiran kita. Kadang-kadang bukan pasal material je, tapi kadang-kadang cik PA janda tu dah kahwin lain. Kenapa aku tak tahu? Kenapa aku tak tahu? Tapi itu suatu masa yang dulu. Tapi sekarang ni, because benda ni dia jadi viral, dia jadi lebih berleluasa because of the smartphones. Kepada social media the advancement of the technology. Sebabkan kita punya behaviour behaviour manusia sekarang ni dia berubah. Kita keep on scrolling. Kita keep on scrolling the telephone ni. Wan, saya nak tanya juga pada host, satu hari berapa engagement you dengan smartphone, berapa jam? Kita berapa kalau kata jam? Tak payah cakap lah. Macam itu dah jadi keperluan. Kalau tertinggal pun sanggup patah balik kan. Jadinya memang kita tinggalkan smartphone tu semasa tidur, sembahyang. Tu je lah yang kita tinggalkan. Lebih mesti kita scroll. Betul? The rest of the days, macam Dr. G pun sama kan. Sebab saya tahu saya serumah dengan dia. Dan dia pun tahu saya punya engagement dengan smartphone macam mana. Jadi bila kita, the advancement of technology ni, sebabkan kita ada smartphone dan kita punya compulsive engagement dengan telefon ni, lepas office hour je tengok telefon, because kita takut apa benda yang aku terlepas hari ni. Maksudnya kita scrolling. Kita
tak boleh hidup tanpa nak scrolling. Betul? Betul. Itulah benda yang berlaku sekarang. Okey, kita bercerita tentang viral. Kenapa FOMO ini berlaku? Biasanya disebabkan oleh benda viral. Tak viral, orang tak cerita benda tu. Macam dulu-dulu, kalau katakan kita cakap dulu, oh kenapa je dapat 5A? Kenapa kau tak dapat 5A? So FOMO dulu, kenapa? Kenapa kau tak berubah kepada benda yang baik? Biasanya dulu kan. Tengok anak Pak Mail tu pergi masjid. Kenapa kau tak pergi juga masjid? Tu dulu FOMO. Okey, viral ni biasa terjadi disebabkan oleh dua sebab lah. Viral ni ada dua sebab. Yang pertama, intended punya viral. Maksudnya viral yang memang dicipta, dengan unintended punya viral yang memang tak sengaja benda tu jadi viral. Kalau katakan yang intended, memang kita tujuannya untuk viral, kita boleh tengok. Contoh di dalam social media, kita tengok memang kedai tu buat promosi. Kita tengok tempat hotel tu dia buat promosi video-video berkaitan tempat tu. Jadinya memang itu adalah viral yang dirancang. Berbeza dengan unintended punya viral tu, contohnya Dr. G pergi jalan-jalan, ambil gambar, tiba-tiba post dalam TikTok contohnya, FYP. Daripada orang tak datang, tiba-tiba datang. Betul. Ada juga berlaku tu. Kita bercerita tentang FOMO di sini. Kalau kita tengok dari aspek pelancongan, pernah tak Dr. Lin ataupun Dr. G, kita tengok kat sini kan, benda yang viral, kita tengok dalam social media sekarang, orang sanggup beratur. Ada yang sanggup tunggu daripada pagi sampai ke petang, daripada malam sampai ke pagi, semata-mata nak beli beg pun ada. Ada juga yang sanggup beratur nak beli makanan saja. Ada. Betul, ada. Benda ni memang berlaku. Inilah yang kita maksudkan dengan FOMO itu. Sebab dia rasa macam contohlah, adalah seorang ni founder ni jual promosi produk. Okey, kita buka 5 minit je. Masa tu semua orang sama-sama juga. Sebab dia nak masuk dalam hype yang itu. Jadi dekat sini doktor, kalau kita tengok dari segi pelancongan, macam mana FOMO itu? Okey, Riz, sama jugalah macam consumer goods. Macam you cakap mention tadi, bag kan. Yes, there was a situation, FOMO situation yang pernah berlaku sebelum ni kan. Satu bag tu sangat viral. Nasib baiklah saya bukan FOMO yang bahagian apa kita panggil benda-benda consumer goods lah, yang maksudnya bukan shopping lah. Ambil nasib baik, alhamdulillah lah. I bukan kaki shopping. Saya pun FOMO juga. Kaki TikTok. Tapi betul, itu satu isu jugalah kan. Sebab benda tu may leads to negativity juga. Tapi mungkin preference masing-masing. Betul. Macam saya bukanlah orang yang macam nak kena tukar beg tangan setiap bulan. Hari ni duk pakai hijau, saya kena pairing juga dengan hijau, beg hijau yang baru. Tapi pernah terjadi di satu situation itulah, satu jenama bag, padahal dia local brand sahaja, tapi dia punya hype tu membuatkan ramai sangat orang beratur. Beratur satu is massive punya queue, sampai create another negative yang mana dia jadi macam menjejaskan peniaga yang lain. Satu. Kemudian dia menunggu lama, menyusahkan orang lain lagi, traffic lagi. Sanggup kerana kesanggupan dia terhadap hype-nya local brand ni. Padahal itu expectation orang mungkin sebabkan nak trending tu, nak dapatkan juga bag tu. Tapi rupa-rupanya saya tengok material bag pun biasa-biasa je. Biasa je nyah kan. Jadi saya pun rasa macam untuk ini you have to spend about 200 plus, padahal it's only a local brand. Nampak tak betapa mahalnya FOMO kat Malaysia ni? Maksudnya dekat sini FOMO di Malaysia ini di kalangan umur berapa sebenarnya? Kalau kita nak cerita pasal FOMO, is it ada umur range umur 18 sampai 25 ke umur sampai ke FOMO sampai ke tua ni sebenarnya kita ni? Saya rasa lah kan, FOMO ni dia tak ada mengenal usia tau. Betul. Dia boleh berlaku kepada siapa-siapa saja. Betul. Budak sekolah tadika pun boleh kena. Sebab yelah, kita tengok beg-beg sekolah, bila dia nampak betul kan, dia nak macam kawan dia juga. Ada jenama kan. Betul. Faktor competition sebenarnya macam sama juga dengan bila kita katakan dengan mengenai industri pelancongan. Okay, sama konsep dia dengan beg tadi. Satu-satu destinasi yang hype. Betul. Tiba-tiba banyak je orang cakap pasal saya bagi contoh macam Cameron Highland misalnya. Ramai orang cakap pasal Hobbit
Hobbitans rupanya dah ada satu Hobbiton, Hobbit Village. kampung Hobbits dekat Hobbit. Cameron Highland Okay, sebenarnya kita tak tahu pun benda tu tak being promoted ke apa, tapi due to benda tu diviralkan, orang dah pergi, kita tengok, kita yang asyik browsing ni. Yelah, asyik tengok dekat keluar kat TikTok, FYP pula. Nak pergilah. Semua orang lah berebut lah kalau pantang weekend. Dan saya nampak benda ni berlaku, especially masa pasca post pandemic lah. Post pandemic, orang tak tunggu dah cuti-cuti panjang ke cuti sekolah ke, asal cuti weekend pun orang sanggup travelling. Ini yang berlaku sekarang. Kalau kita tengok di Cameron Highland, bukan lagi dulu orang kata Cameron Highland tu famous masa cuti sekolah je. Sekarang tak payahlah, hujung minggu tak payahlah pergi. Kalau katakan sanggup nak lalui je punya jam tu, tak apa, tak ada hal lah. Tapi kalau cerita FOMO dalam pelancongan ni, saya pernah kena tau. Ini pengalaman sebenar tuan-tuan dan puan-puan. Expectation versus reality. So bila kita browse dalam media sosial, so bila kita tengok orang share kan, wow, kita rasa sangat eager tau, nak mencuba, nak pergi. Jadi satu hari tu saya pun pergilah dengan sahabat-sahabat saya ke satu lokasi ni yang memang viral. Dia adalah satu pengalaman yang berbeza, di mana kita kena makan dalam sungai. Okay. So ini dalam negara lah kan? Dalam negara. Kita belum cerita luar negara lagi. Jadi bila kita pergi, Masya Allah, Tabarakallah, cabaran untuk mendapatkan pengalaman tu sebenarnya lebih mencabar. Kita kena berpanas kena makan dalam air dan panas, dan kita punya struggle, the struggle is real, bukan main-main. You nak kena turun buat makanan lagi, nak imbang badan lagi, nak pijak batu lagi. Man, itulah memang dikatakan struggle padahal. Memang struggle Sekarang lah. ni expectation you okay, makanan je pun kan sebenarnya kita makan kena sedap je, tapi nak enjoy the food kena pula kena lipat kaki seluar. Cabaran-cabaran tu, nak yang kena turun cabaran-cabaran ke yang memang kena buat macam ni rupanya. Jadi bila dah pergi baru kau tahu. Biasa-biasa je. Kata orang Nogori kan, pokok dek kau. Jadi sebenarnya bila I tengok gambar dia, I memang tengok gambar Dr. G share kan. Dia memang selalu share lah dalam stories dia kan. So immediately I rasa macam nak pergi. Bila tengok gambar, you nak pergi. You punya compulsive tu spontaneous. Dia rasa macam kena. Aku kena pergi. Kau dah pergi kan. Aku next will be mine. Dia kata Lin, and then tapi the back story kita je tahu. Dia kata Lin, tak payahlah. Nanti you juga yang marah I. Aku kena laharkan kau. So itulah yang kita maksudkan trend sekarang, travel for the gram. Maksudnya kat sini melancur demi konten. Ada sekarang di kalangan, bukan nak cakap remaja lah, sekarang ni kita dapat lihat sebenarnya dia tak fit enough pun sebenarnya nak hiking dan sebagainya. Tapi bila dia tengok orang hiking merata-rata, panjat gunung tu, panjat gunung ni, terasa dia rasa macam kau pergi untuk apa sebenarnya? Bila sampai ke atas tu macam sebenarnya nak ambil gambar. Pernah ada kes kalau kita tengok di dalam TikTok, beberapa bulan yang lepas, kerana sepatutnya kita tak boleh pun sebenarnya, kita kena tengok juga dari segi fizikal kita. Sebab you ni betul-betul fit ke, ataupun you tak boleh lah kalau katakan every week you nak spend your time nak pergi hiking dan sebagainya, dia akan efek kepada kesihatan kita juga. So ada kes yang berlaku, bila dia pergi tu terlalu kerap, menyebabkan masalah kesihatan. Itu yang kita tak nak. So kita tengok dekat sini, maksudnya dekat sini expectation kita sebelum pergi, wow. Kita kena pergi ni. Bila dah sampai-sampai, dia ada that's why kita punya dia macam itulah. Macam contoh kita beratur panjang, macam kita selalu tengok dalam, kita pergi kat food festival, dah lah barang tu makanannya mahal. Itu satu. Betul? Bila kita tengok orang queue beratur panjang tu kan, rasa macam aku kena beli juga. Sanggup tu. Tapi bila kita makan, kita akan ada beberapa reaction yang macam kita makan je macam ni. RM15, RM20. Dia macam terfikir-fikir. Macam tak up to the standard. Dia macam apa benda rasanya, macam kita mencari-cari something yang missing. Tapi kalau katakan kita beratur 2 jam, bila kita makan maksudnya Tapi Riz, dia the thing is FOMO ni, bila sebelum you makan, sebab you kata tadi demi konten kan, you take the picture because it's all about Instagram. Maksudnya you nak ambil gambar. Nak ambil gambar maksudnya saja. Aku dah berada di situ.
kita dah berada di situ dan kita aku dah jadi part of it lah. Kita jadi terpaling. Okay, sekejap. Bila you cerita pasal makanan yang viral tu, saya memang ada alaminya sendiri. Saya pergi beratur 1 jam sanggup di bawah terik mentari. Aku pun satu hal lah kurang bijak pergi pukul 12 tengah hari. Sanggup. Kan. Viral kat mana? Viral kat TikTok? Kat Bangi kat TikTok. TikTok. Okay. Dia viral because of dia punya quality of the food, viral because of the price. Ya, jadi saya pun I take this challenge. Saya pun pergi beratur dan cuba dapatkan dan saya berjaya dapatkan. Dan apabila saya menikmati hidangan tersebut, betul lah kata Dr. Lin, sebelum you makan, of course you akan abadikan di dalam kita punya handphone to share with kita punya audience kan. Tapi bila kita makan, Masya Allah, tabarakallah, memang sedap. Dan saya sangat berbaloi dan saya rasa worth it. Beratur 1 jam dengan harga RM12.50 dan you dapat 3 pieces dengan dia punya gravy dia yang sedap. Saya akan datang balik. Saya akan come back. Yang tu FOMO yang baik saya FOMO rasa. yang baik. Tapi lah. itu Riz, saya rasa pendapat saya, apa yang Dr. G alami tadi, dia yang create FOMO to others. Maksudnya dia yang mencipta FOMO itu. Dia trigger orang punya FOMO. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Kita Kalau tak boleh. Bab makan laju. Bab makan kita laju. Sebab kita ada tendensi untuk rasa tercabar sebenarnya. Bila FOMO berkaitan dengan psikologi, kita tengok dari sudut psikologinya. Bila kita tercabar, tengok kawan-kawan kita bergembira. Betul. As simple as macam, kenapa orang happy? Kenapa aku kat sini duk buat kerja lah, working load tak habis-habis. Jadi bila kita ada tendensi yang kita tengok orang lain bahagia, orang lain gembira, kita nak ikut. Jadi inilah antara punca-punca trigger ni. Orang yang trigger kita punya FOMO. Maksudnya kita yang mencipta FOMO tersebut. Sudah Dr. Lee. Dia macam ni sebenarnya. Kalau kita tengok sekarang ni kan masa Hari Raya hari tu kan, kita tengok banyak trend-trend yang ada di TikTok. Mungkin bagi keluarga-keluarga yang tak ada masalah buat sama-sama the trend, tetapi mungkin ada yang datang daripada broken family, dia akan rasa macam kenapa aku tak ada begitu, kenapa aku tak merasai that moment begitu. Dan mungkin juga ada keluarga yang sporting yang sanggup buat trend, yang Winnie sanggup semua benda sanggup velocity, buat, semua boleh buat. Tapi ada keluarga yang tidak sebegitu. So dia akan mengganggu dari segi emosi juga. So Dr. Lin, adakah FOMO ini adalah masalah mental dan sebagainya ke sebenarnya? Yes, ini yang bahayanya, Riz. Because bila kata kita questioning kita punya bahagia, kenapa tak setara orang lain, dia dah jadi FOMO yang bahaya, FOMO yang negatif. Because benda tu tak ada pada kita, tapi kita nak juga ikut trend. Jadi ini akan create satu perasaan overwhelming lah bila kita tengok orang kan. Bila kita tengok benda-benda yang best-best ni, kita overwhelmed dengan perkara tu, trending. Jadi tengok apa Velocity, apa yang buat sekarang ni? Yang Velocity, apa nama yang lagi apa? Tu, lagu Mimi, Statue. Itu yang baru. I tak ikut trend, I tak tahu Sebab tu kita cakap remaja purba. Okey. Untuk penonton di luar sana, saya ni kerja saya dengan pelajar-pelajar remaja. Jadi saya sebenarnya kena menjadi sebahagian daripada mereka. Jadi saya cubalah. Walaupun purba, tapi saya tetap remaja gitu. Dia macam ni sebenarnya. Kita di kalangan pensyarah jugalah, kita pensyarah kan. Sebenarnya kita cuba sedaya upaya untuk masuk ke dalam dunia mereka. Sebenarnya kita bukanlah orang kata, kita tak nafikan ada benda-benda, apa benda lah korang ni kan. Tak sudah-sudah dengan TikTok. Tapi sebenarnya kita cuba bersama-sama nak tahu apa sebenarnya yang mereka rasa. Itu yang kita nampak di dalam social media. Inilah yang kita tengok dalam social media sekarang. Apa yang dipertontonkan, expectation versus realitinya. Adakah bahagia ataupun tidak? Okey, kita akan bincangkan lagi tentang impak FOMO kepada pelancongan dan sebagainya. Tetapi selepas ini kita akan berehat dulu. Boleh? Kita akan rehat dahulu dan kita sambung sebentar sahaja lagi. Jom Borak Edukasi PMS kembali lagi. Kita tadi dah berehat dah minum-minum dah bersemangat. Alhamdulillah. Masih lagi semangat ni. Masih lagi bersemangat. Kita nak terus berbincang tentang apa itu FOMO tadi kan. Tadi sesi pertama kita tadi macam rancak semua sama-sama berkongsi pengalaman, sama-sama ada kenangan banyak pahitnya. Banyak lagi pengalaman ni. Banyak lagi. Okeylah doktor. Kita nak bercerita tentang FOMO sendiri. Adakah doktor sendiri pernah mengalami lah, sebab kita yang selalu travel ni lah. Mungkin doktor sendiri pernah ada
ada pengalaman sendirilah. Kalau kata pergi bercuti tu, FOMO tengok dekat social media lain. Tiba-tiba sampai lah reality lain. Ya, okey. Mungkin doktor boleh kongsikan? Okey, Riz. Saya ni orang yang agak busy memang busy lah busy, jadi saya orangnya yang tak sempat nak mencari information about satu tempat. Jadi tendensi saya untuk jadi FOMO sangat tinggi. Sebab kita akan very impromptu, very spontaneous dan kompulsif punya kita punya spontaneous tu untuk memilih tempat destinasi tu sangat tinggi. Jadi saya bila browsing, saya tengok, okey, contoh saya sebenarnya baru balik dari Labuan Bajo lah. Bukan barulah juga, bulan 2 yang lepas kita pergi ke satu tempat di Indonesia, iaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo ni terletak di Kepulauan Flores. So dekat-dekat dengan Australia lah. Jadi dekat-dekat dengan Australia lah tempat tu. Okay, jadi tempat ni yang saya fikir cantik je. Cantik. Yang saya fikir masa tu, aku nak bergambar dekat tempat yang dekat boleh nampak 3 pantai. You bayangkan, Riz, kat mana you boleh dapat view macam tu? Kan? Kita selalu pantai biasa je kan? Nampak kat situ je lah. Ini satu tempat tu you kena nampak. Okay, yang dalam pemikiran I masa tu, bila I tengok orang sharing about Labuan Bajo, aku pun nak juga. Saya nak juga bergambar macam tu dan nak jumpa komodo. Biawak besar tu. Yang biawak komodo yang besar tu banyak sangat ke? Itulah expectation saya. Biawak tu macam besar T-Rex. Okey. Lepas tu T-Rex. Mungkin series pun tahu juga pasal Labuan Bajo dengan komodonya. Yelah, kita tahu Komodo Island yang memang orang kata tempat tu bahaya Island semua kan. Yes, okey. Mungkin doktor cerita jadi sikit. Bila orang yang macam saya tak sempat nak cari info ni, pergi je lah. FOMO. Okey, nak ikut trend Sedangkan kita tahu kapasiti diri kita macam mana. Tapi bila sampai ke tempat tu, rupa-rupanya nak mendapatkan tempat yang scenic view macam tu, saya perlu mendaki tangga sebanyak 5 checkpoint. Rupa-rupanya tanpa sebarang latihan, tak ada training apa-apa. Saya dengan tak ada trainingnya, dan saya sendiri memang mungkin due to workload saya memang tak bersenam lah. Saya tak bersenam physically, memang tak fit sebenarnya untuk nak hiking tu lah. Untuk hiking dan juga untuk package-package yang kami beli dekat situ. Maksudnya demi FOMO sanggup? Ya, demi FOMO sanggup. Tapi okeylah, daripada 5 checkpoint saya berjaya sampai 2 ke? Okey, 2 je fine lah kan. Sebab kita pun tengok pada kawan-kawan kita yang duk sharing, rupanya dia lagi teruk, checkpoint 1 je dia sampai. Okey. Sebenarnya susah lah maksudnya. Sebenarnya susah. Maknanya saya pergi tu without dia namanya FOMO ni sebab apa? Kita tak ada perancangan yang teliti. Okey. Kita main boh je. Kita pergi saja, beli tiket dah. Dia macam beli tiket ni, I have booked my flight because of FOMO kick me. Because of FOMO kick me, I booked the flight. Because of FOMO kick me, I went for the holiday. Okay. Because of FOMO kick me, I went to the concert 2 kali. Sanggup. Itu cerita lain. Tapi saya nak bagi tahu dekat sini, sebenarnya FOMO ni due to perancangan tidak teliti, inilah jadinya. Saya rasa traumatized. Out of the reality, bila saya di Labuan Bajo tu, sepatutnya bercutinya apa objektif kita? Kita nak recharge. Yes. Kita nak berehat. Betul. Tapi sebabkan kita terkejar-kejar gambar yang menarik, kita nak get the shot, get the demi best social media, shot, demi content. Yes, travel for the gram. Kita lupa yang kita tak fit pun sebenarnya untuk itu. Correct. Jadi apa yang terjadi kat saya, ini memang cerita benar, saya tak buat cerita. Due to my physical fitness level saya tak sampai untuk adventurous destination macam tu. Kita ada satu kita ada satu sesi yang mana kita perlu snorkeling. Ni dah panjat-panjat dah ni. Dah jumpa komodo. Padahal komodo tadi saya ingatkan besar T-Rex. Sebenarnya dia tidaklah, dia besar. Maksudnya tidaklah sebesar T-Rex. Biawak dekat Tasik Bera, Muazzam tu lagi besar lah, jalan-jalan rompet. Dia gemuk sikit lah daripada yang dekat Rompin tu. Yang lalu kat tadi, yang melintas tu. Sebab the thing is, because bila dah masuk dalam Instagram ni, bila bergambar, kita nampak dia besar.
Maknanya teknik untuk mengambil gambar tu, orang-orang dekat Labuan Bajo ni dah pandai lah. Tour guide dia dah tahulah macam mana posisi yang betul. Nak get the best gambar untuk nampak benda tu. Kita ni dimomok lah. Dimomokkan dengan halusi optik tau. Ilusi optik sebenarnya. Ya, dan berbalik pada kisah saya tadi, Riz, Dr. G. Saya sebab kita dah penat, physical tak fit, kita tak fit. Saya tak fit. Jadi during the 4th session yang mana ada snorkeling, dan saya snorkeling dekat arus yang deras. Waktu tu current sangat kuat. Saya pula sebenarnya memang walaupun saya ni ada lesen diving bagai, tapi benda tu tidak menjanjikan apa-apa sebabkan fitness level kita tu kurang, kita tak training. Maksudnya dah kita terlalu nak penat. Kita nak juga sebab ada mantari ada dekat dalam laut tu. Tak, sebab sebelum tu kita diberikan satu gambaran oleh kita punya tourist guide tau. Tourist guide kita dia kata okey, turun sekarang sebab kalau nak tengok mantari. Jadi kita ni sebabkan kita datang sana bukan selalu, jadi kita nak cubalah kan. Dan apa yang terjadi, Lin? Dan bila saya tak pakai sebab dah biasa. Sebab dah biasa sebab saya sebab ingat sama you are certified untuk benda tu. Yes. Dan saya main terjun je waktu tu, dan saya dibawa arus. Arus yang kuat ketika itu. Saya dibawa arus dan sebenarnya hampir lemas, Riz. Mujur lah. Memang Alhamdulillah lah, panjang lagi umur dapat kita podcast dapat kita bersama di sini lah. Tapi pengajarannya dekat sini adalah you kena betul-betul fit untuk satu aktiviti. Jadi bila kita nak bercerita tentang FOMO ni, you boleh nak FOMO tapi sesuai ke untuk diri kita. Tanya dulu diri kita. Sama juga bila kita nak travel. Sebab bila bercerita tentang FOMO dan juga travel ini, dia melibatkan dari segi kewangan, betul? Yes, budget. So macam mana doktor dari segi keuangan ni macam mana? Kita komen kat situ. Bila kita melancong ni, kita memang tak boleh lari daripada bajet. Bajet kewangan ni sentiasa ikut kita. Maknanya kita sendiri sebenarnya kena tahu bajet kita tahap mana. Jangan kerana kita, contohlah kita nampak orang mendaki Gunung Kinabalu, kita pun nak mendaki Gunung Kinabalu, tapi sebenarnya kita punya fitness kita tak cukup bagus. Tapi dia melibatkan lagi satu adalah bajet kewangan. Duit. Kalau tak cukup duit, tak boleh tahu ke atas. Apa-apa jadi kat you, susah ni nak turun. Okey, saya bawakan satu kisah benar. Ada kisah sahabat saya pergi ABC, Annapurna Base Camp. Yang ini memang banyak pakai duit. FOMO pun kena tahulah sebab benda ni bila tengok orang pergi sana, dia pun nak pergi. Tapi apa yang terjadi ialah bila mereka naik ke atas sana, tiba-tiba kesihatan mereka tidak mengizinkan. Jadi mereka kena turun melalui kapal terbang. Bukan kapal terbang, helikopter. Jadi helikopter tu kena bayar tau. Bukan sikit-sikit duit. Tambah lagi. Sebab tu FOMO juga, tapi bajet memang kena jaga. You kena tahu kat mana keuangan, tahap keuangan yang kita ada, baru kita boleh pergi ke tempat tu. Itu yang berlaku. Okay, kita bercerita FOMO dan juga pelajar lah. Kita bercerita tentang pelajar. Kita tak kisahlah di IPTA. So, kita cerita tentang PMS sendirilah. Sebab kita sekarang sebagai tenaga pengajar ni, kita sama-sama melihat pelajar-pelajar kita. Macam mana bermula pada semester 1 hingga semester 5 di dalam politeknik ini, dan lepas tu mereka akan pergi ke LI. Kita dapat lihat juga di kalangan remaja ataupun pelajar-pelajar yang ada juga masalah FOMO. Contoh, kalau kita tengok kat sini, bila dia guna Android, kau guna handphone biasa je. Nak ada iPad, beli juga, paksa keluarga untuk beli iPad dan sebagainya. Adakah FOMO di kalangan pelajar ini benda yang biasa, doktor, kita nak bercerita sekarang ni? Okay, doktor. Kalau tengok saya dulu ya. Silakan. Kalau kita tengok student-student kita ni memang boleh tahan. Waktu saya tak pakai iPhone lagi waktu tu saya brand lain lah. iPhone. Saya cari kabel. Cari kabel. Siapa ada kabel ada satu brand ni? Sorry doktor, kita pakai iPhone. Wow. Hebat. Saya tambah doktor, saya tambah. Saya ingat lagi my student tegur saya macam ni je. Sir, sepakai Android je ke? Betul. Saya terus pandang that student, saya cakap, saya boleh beli tau 10 biji iPhone tu. Saya boleh beli. Tapi saya tidak mahu membelinya. So, kita kena
tahu FOMO kita di mana. Tetapi ini yang menjadikan masalah kepada pelajar sebab mereka tidak mampu tetapi mereka cuba untuk FOMO sebab desakan ataupun tekanan daripada persekitaran kawan-kawan sendiri. So, sebab apa Riz, bila nak ikut trend dan ikut apa yang terjadi dalam environment dia nak stay in. Ini yang jadi FOMO negatifnya. Bila FOMO tu jadi satu tekanan pada mereka secara psikologi. Sebab macam saya mention tadi, bila you tengok benda-benda yang bahagia, sebenarnya you fit satu structure dalam otak you. It's a dopamine tau. Dopamine yang sebenarnya benda ni akan rasa macam sentiasa kita rasa tak cukup. Dan kita nak satisfy the needs, sampai itu yang createkan anxiety and depression among students. Sangat banyak Riz dengan doktor. Betul. Kalau you tengok student-student kita, nak tambah sikit lah tadi tu kita tengok part yang agak negatif FOMO. Kalau ikutkan daripada pengalaman saya yang deal dengan pelajar-pelajar ni, ada antara mereka yang sanggup orang kata bekerja keras, buat kerja part time hanya kerana nak ada apa yang kawan ada. Betul. Sebab parents tak boleh nak support you kan. Betul. Tapi dekat situ kita boleh kategorikan bahawa pelajar-pelajar kita ni sebenarnya ada satu usaha. Mereka berusaha ke arah itu, mereka mahu dan mereka tetapkan satu matlamat dan mereka berusaha. Bagi saya ini satu pujian lah bagi mereka. Tak semua orang boleh kerja tau. Betul. Itu yang kita tengok dekat sini. Doktor barista yang ada di sini. Saya nak cakap terus terang di sini. Doktor barista yang ada di sini sebenarnya projek ini adalah projek pelajar yang mana pelajar sendiri pelajar sendiri yang bekerja yang inkubator kesewanan yang mana Dr. Lin dan juga Dr. Jiha sendiri yang menjadi mentornya. Apa yang kita bantu adalah kita pilih pelajar-pelajar di kalangan, maaf bila saya sebut, mungkin di kalangan pelajar-pelajar yang susah, yang asnaf, B40 dan sebagainya, yang mana mereka ini mungkin ada masalah kewangan di kampus, yang mana kita bantu dengan menjadi orang kata pembantu untuk Dr. Barista. At least dia akan dapat sedikit lah orang kata sanggup hati, orang kata imbuhan, orang kata bila ada jualan dan sebagainya ada gajinya. So kita dapat lihat kat sini mungkin ada pelajar-pelajar yang macam Dr. Jiha cakap tadi sanggup bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kawan-kawan ada. Itu kita dapat lihat dari segi yang positifnya, yang mana effort pelajar sendiri yang sanggup buat. Tapi mungkin yang bernasib baik paksa mak ayah mungkin berduit, tak kira, merajuk bila tak dapat merajuk dan sebagainya, tantrum pula. Sedangkan you adalah kalau boleh sebenarnya contoh iPad, tak semestinya you ada iPad pun sebenarnya untuk you belajar. You boleh je guna buku, tapi disebabkan oleh FOMO itu, kawan ada, you pun nak ada juga. So dan benda tu tak digunakan sepenuhnya pun. So kita juga bersama-sama dengan kita pada hari ini, kita live di TikTok juga sebenarnya. Okey, kita tengok dekat TikTok, ada yang sebut, "Hai Dr. Lee, Dr. Jiha." Say hi sikit, lambai sikit. Terima kasih kepada yang menonton. Doktor, suara doktor slow sikit sebab tak apa. Sebab je jauh sikit ni sebab mic kita tak apa. Okey, ni ada mic kecil tu. Tak apa. Cuma Riz, I nak sambung sikit lah tentang Dr. Barista tadi. Kenapa kita ada pelajar yang kita train, kita latih mereka untuk ni. Sebenarnya pelajar tu sendiri kena ada minat. Kena ada minat, kena ada dorongan dia sendiri untuk buatlah benda ni, buat kopi ni. Dia selain daripada memberikan pendapatan tambahan kepada pelajar, mereka juga dapat pengalaman. Dan saya yakin dengan pengalaman yang dia ada ni, insya-Allah di luar nanti mereka insya-Allah akan berjaya buat sesuatu. So maksudnya ini adalah satu added value, yang mana satu skill yang baru bila ada projek Dr. Barista ini, dia ada satu survival skill. Orang kata bukan saja dalam bidang pelancongan, tetapi juga dia ada satu bidang ataupun satu kemahiran baru, iaitu barista. Dan Darin, saya pernah tanya tahu kenapa you nak jadi barista kan? Sebab rupa-rupanya pelajar ni kata dia ada FOMO juga kat situ. Sebab bila di kalangan semua pelajar, tiba-tiba you jadi barista. Barista ni rupanya ada satu value yang diorang pandang juga. Profession barista. Ini belum like Riz, Dr. G, ini belum kita hypekan lagi. Dr. Barista kita just imagine kalau lah kita berjaya viral kan produk brand Dr. Barista, you see how many customer akan datang. Betul. Dan daripada situ mungkin kita create another peluang, opportunity sebenarnya untuk pelajar-pelajar kita bekerja. Betul. Betul. Tunggulah masanya. Sebab kopi ini
ini adalah lebih kepada FOMO juga sebenarnya. Semua orang sekarang mencari kopi. Coffee culture. Dah jadi coffee culture sekarang. Semua orang sanggup beratur semata-mata nak beli kopi. Kita ingat lagi caji yang sanggup orang beratur sebab macam mana kita tengok dekat sini daripada satu iklan, daripada satu benda yang viral, orang sanggup beratur. Itulah kita panggil sebagai marketing stunt yang digunakan. Betul. So lepas ni kita nak bercerita tentang apa benda race bait. Apa benda tu? Race bait tu kita akan bincang. Kita akan berehat dulu. Kita tak akan tak berehat pula kan. Kita akan berehat dulu dan kita akan berbincang tentang race bait yang ada di dalam social media. Baik ke tidak? Sekarang ni tengah viral ni, tengah banyak ni isu-isu hangat di dalam social media. Kita akan sambung sebentar saja lagi. Kita berehat dulu. Terima kasih. Kita sambung Jumbora Educast PMS sebentar saja lagi. Hai, kita kembali semula ke Jumbora Educast PMS. Okey, Jumbora Educast PMS, kita kembali lagi untuk round yang ketiga. Tadi dah hangat. Dah berkongsi pengalaman dah ada. Kita dah macam-macam kita cerita pasal FOMO. Saya harap penonton-penonton pun dah mula faham apa itu FOMO, yang mana dia juga boleh memberi kesan kepada psikologi kita sebenarnya. Yang mana kalau kita cerita pasal FOMO tu tadi, banyak. Kalau yang baik, baiklah dia. Kalau katakan yang negatif, negatiflah dia. So, kalau kita tengok tadi, kita cerita tentang FOMO tadi, dia boleh juga bagi kesan kepada repetitive kita punya negative thinking. Yang mana, yang macam Dr. share tadi, bila orang lain buat, dia pun rasa macam, aku tak buat juga kan. So, round ketiga ni, kita dah nak ke hujung-hujung dah. Okay, Doktor perasan tak sekarang ni, banyaklah kita tengok dalam social media yang kita cerita pasal rage bait, yang mana mereka berpegang kepada prinsip yang mana bad marketing is good marketing. Banyak sekarang ni mereka cuba untuk mendapatkan engagement dengan mencari isu-isu, sengaja buat isu. Perasan tak kita tengok dalam social media sekarang? So apa pendapat doktor lah bila kita tengok benda-benda ni menjadi, orang kata dah jadi barah dalam social media. Sebab kita tahu ada yang tak nak sambung belajar disebabkan oleh kata-kata, omokan orang kata influencer. Tak sambung belajar. Influencer bagi benda yang negatif kepada, sebab apa yang dipaparkan, apa yang mereka terima tak sama sebenarnya. So apa komen doktor lah tentang rage bait ini? Okay, rage bait ni memang tengah hangat diperkatakan sebabkan saya pun baru terbaca juga because of influencer ni. Saya kenal influencer ni, saya rasa saya follow ke tak follow, tapi mengenali influencer ni memang dia taktiknya begitu. Dia create rage bait supaya sebenarnya rage bait ni sebenarnya adalah istilah sebenarnya dah digunakan oleh media. Media ini adalah satu taktik sebenarnya. Taktik yang digunakan untuk mengundang persepsi umum. It's either negative or positive. Macam saya punya apa yang saya terima sebab kita dah tahu cara rage bait seorang influencer ni. Kita tahu dia ni saja ni nak naikkan engagement. Dia tujuan dia satu je, dia menaikkan kemarahan orang. Orang marah. Orang marah bila dia condemn. Dia bersifat cara dia menaikkan engagement dia melalui rage bait ni adalah dengan mengkondem program lain. Betul ke itu? Itulah saya rasa itu antara yang tengah hot lah sekarang. Jadi banyak lah saya tengok ni. Artis pun bagi pendapat. Sebab apa yang dia condemn tu related to kerja-kerja seni orang. Kerja seni, benda ni tak bagus. You just imagine kalau dia condemn juga kursus-kursus politeknik misalnya. Program-program di politeknik. Memang saya rasa kita pun naik hantu juga. Betul. So sebenarnya rage bait ni memang sebenarnya digunakan dalam industri pelancongan pun sama. Saya dapat kongsikan sikit. Mungkin ada satu travel agency di I think berpenggalan di Australia. Di Australia, yang mana dia provide perkhidmatan caravan. Tapi dia menggunakan rage bait yang jangan pilih agensi ini sebab ini scammer. Itu antaranya. Dia adalah bersifat provocation. Jadi bila dia provoke kita sebagai pengguna, kita rasa betul ke dia scam? Bila kita baca betul-betul, ramai rupanya reviewers yang kata sebenarnya itu dia punya rage bait sahaja. Dia nak provoke. Dengan cara itu dia dapat viral. Dan kita yang FOMO ni orang golongan-golongan FOMO yang ada golongan FOMO yang tidak
dia tidak meneliti benda tu dengan baik, ataupun dia tidak kritis, dalam dia tidak kritikal dalam mencari information pasal rage bait ni, jadi dia akan sama ada dia percaya atau tidak. Begitulah. Tapi saya pernah dengar tau, seorang apa orang kata, ada seorang artis ni dia cakap kan, kadang-kadang mereka kena guna rage bait ni untuk become relevant. Nak jadi people talk about of the town. Jadi bila dah relevan, orang duk cakap, itu yang diorang nak. Itu. Walaupun benda ni macam ialah negative part, tapi impact dia, mereka nak become popular. Itu sebenarnya apa yang mereka perlukan adalah engagement itu. Bila orang bercakap, dia akan skyrocketkan dia punya social media platform yang diorang gunakan. Ini yang berlaku bila kebanyakan ada yang usahawan-usahawan, peniaga-peniaga buat isu-isu yang kadang-kadang kita naik darah tengok. Macam kau tak ada otak ke kita berfikir sehingga begitu? Sebab itulah marketing strategi yang digunakan. Sebab bagi diorang, bila diorang cipta satu isu ataupun biasanya macam ni lah, contoh Dr. Lee ni selebriti, tiba-tiba okey lah, dah sendu sangat dah ni, aku tiba-tiba sendu ni, bila dah sendu tak ada orang bercerita, buat satu isu, nak pula isu yang mendatangkan marah orang, apa lagi, orang akan bercakap. Sebab even kita benci sekalipun, button share tetap kita tekan. Sebab kita akan bercerita tentang benda itu. So itulah bendanya. Sebab kalau katakan bercerita pasal inilah, rage bait ini, saya rasa kalau katakan dari segi positifnya bagus, orang akan tengok kita, orang akan bercakap pasal kita. Tetapi bila kita sebagai seorang usahawan, benda ini akan bagi impact. Dia akan jeopardize our reputation, nak bila bercerita tentang bisnes. Sebab dia anggap kita sebagai manipulate lah, senang ceritanya. So itulah berlaku sekarang, betul, di dalam social media kita tengok sekarang. Ya, betul, sangat. Benda-benda menyakitkan hati. Jadi kita memang sebagai pengguna media sosial, sepatutnya kita memang kena kritikal dalam menentukan sama ada nak take it as positif atau negatif. Betul. Macam itulah. Betul. Okey, Doktor G, saya nak tambah sikit je lagi sebab tadi saya ada terbaca dekat dalam satu jurnal ni, dia kata bukan jurnal, satu artikel ni daripada kita punya MC siapa tu? Dr. Fahmi Fazil. Dr. Fahmi Fazil kata FOMO ni dia sangat sokong sebab sebenarnya FOMO ni banyak mendatangkan perkara yang baik dalam industri kita, industri pelancongan, dan juga dalam industri yang kita ada sekarang ni lah. Dan apa ni? Sorry, Miss Maisara cakap dekat belakang tabir tu. Okey, dia memang ada yang mengatakan dalam seginya, kalau kita bercerita tentang pelancongan ni, memang eloknya FOMO. Sebab bila FOMO, orang bercerita, orang datang, famous, kat situlah. Bila satu tempat tu famous, kat situlah boleh wujudnya peluang pekerjaan, peluang perniagaan dan sebagainya. So doktor, daripada FOMO kita berubah kepada JOMO boleh? Wow. JOMO pula. Tadi FOMO istilah kita apa itu JOMO? Itulah banyak istilah-istilah. Saya pula dengar macam apa tahu? Macam jomblo. Jomblo happy. Jomblo happy. Ini lain. JOMO itu joy of missing out. Yes. So sebenarnya dalam hidup kita kena tahu sederhana itu bahagia. Sebab bila kita berada di dalam social media, kita tend to compare hidup kita dengan hidup orang lain. So JOMO, joy of missing out. Sebagai doktor lah, rasanya perlu ke kita follow semua benda, ataupun ada benda yang kita boleh follow, ataupun ada benda macam contoh saya pun terjomo juga hari tu. Sebab apa? Tengok orang beli walking pad, aku pun nak beli jugalah. Lala jadi penyidai towel saja. Itu FOMO lah. Tapi sedangkan boleh je saya tak payah pun beli, petang-petang pergi je lah jalan keliling tasik je lah dekat tepi tasik tu. Tapi orang kata FOMO. Sebab FOMO lah. Sebab benda tu bermain dalam social media. Beg kuning. Kita pun terjebak. So, doktor, perlu ke kita follow semua benda yang ada di dalam social media, ataupun kita perlu jadi JOMO? FOMO tu, itu terpulang pada kita sebagai pengguna kan. Kalau sepatutnya bila kita jadi FOMO ni, sama juga. Apa-apa pun kita nak jadi, kita kena tahu macam mana had limit dia. Limitasi dia kena ada. Sebab FOMO ni, benda ni ada dekat kita, every one of us. Tak kira umur, tak kira bangsa, tak kira status kewangan macam mana.
semua ada terpulang pada diri kita macam mana. Dan sebenarnya JOMO tu adalah sebenarnya salah satu solusi bagaimana nak overcome the FOMO. Sebenarnya banyak cara sebenarnya nak overcome FOMO. Sebab sebelum I jump JOMO apa tadi? Joy. The joy of missing out. Okay, the joy of missing out Okay, kita kena turn benda tu. Whatever negativity dalam hidup kita pun, kita kena macam mana kita nak turn into positivity. Itulah antara sure-nya ataupun solusinya. Sebagai contohlah, mungkin saya boleh berkongsi sebabkan saya ni FOMO saya baru balik konsert KRU I went there for 2 days, 2 nights punya konsert. Saya pergi. Dia bayangkan. Sebab padahal nak kata saya ni benda yang sama je ke? Ya, kipas susah mati KRU tidak juga. Tapi you see, the first night tu kita dah beli tiket dah awal tahun dah. Sebab kan benda tu hype sangat. Everybody memang sold out. Bila dengar sold out dia, aku pun nak into the scene. Okay, beli. Bila dah experience sekali, padahal kita dah expect dah akan the same performance daripada KRU kan. Macam tu lah juga, the lightings, the sound, everything. Tapi walaupun saya FOMO, saya trigger orang lain juga jadi FOMO satu. Tapi saya rasa saya trigger orang lain jadi JOMO juga. Okey, kenapa? Sebab saya perkongsian saya. Perkongsian saya setiap every joy yang saya alami dalam semasa menonton konsert KRU tu, saya share dalam IG story. Dan masa tu memang saya punya viewers agak ramai lah yang tengok. Dan they compliment me. Bila saya tahu they compliment me, yang dia kata, okay, thank you Dr. Lin for sharing this, walaupun saya tak pergi. Okay. Dan saya tahu ada juga orang yang FOMO. Orang yang dah biasa tengok saya punya story, dia tak tengok. Maksudnya kat sini, that is cara. Mungkin solusinya adalah you detox daripada tak naklah tengok story Dr. Lin sebab FOMO. Sebab dia tak tengok konsert. Maksudnya tu. Jadi dia, jangan tengoklah semua benda. Jangan tengok, detox lah. Avoid. Avoid from tengok. So Dr. G, macam mana pula? Untuk I pula, kalau JOMO ni kan, okey lah, saya ambil satu isu yang terkini di mana seekor anak gajah kena langgar kan. Sebenarnya saya ni pecinta haiwan. Jadi bila benda-benda ni berlaku, ada dekat storyline kita duk pop up kan, saya memang elak untuk tengok. Kenapa? Dia ganggu emosi. Yes. Dia akan ganggu emosi setiap kali saya baca macam mana orang cakap ni dan sebagainya. Jadi JOMO ni adalah you memang terima kenyataan tu berlaku, tapi you macam cuba rendahkan perhatian you kepada benda tu. Kesederhanaan. Nanti saya cakap pula pasal wasatiyah dalam wasatiyah ni dalam Islam adalah kesederhanaan. Berpada-pada. Dia sebenarnya adalah satu kunci kebahagiaan. Untuk capai level kesederhanaan ataupun wasatiyah ni, biasanya seseorang tu dia dah sampai ke self esteem yang paling tinggi. Dia dah tak ada dah apa-apa lagi dah. That's it. Dia kata, saya dah nak apa? Nak pergi sana dah pergi. Nak merasa ini sudah semua. Jadi itu yang dia akan slowkan. JOMO lah jadinya. Joy of missing out. Jadinya senang cerita dekat sini, tak semua benda lah kita nak kena ikut. Tak semua benda kita nak beli. Tak semua benda kita nak pergi. Tengok pun boleh lah. The point is Cik Riz, macam Dr. G, saya tambah sikit tak semestinya benda yang membahagiakan kita tu adalah benda yang kita perlu kejar. Sebenarnya apa yang kita ada tu sebenarnya yang kita perlu hargai. Hidup sekadar yang cukupnya. Betul. Kita kena ukur baju di badan sendiri. Betul tu. Kalau ukuran saya agak besar, seleranya pun besar. Okay. So terima kasih kepada Dr. Nur Hasli binti Abu Hassan, pensyarah utama PMS dalam bidang dalam bidang hospitality dan juga tourism. Terima kasih juga kepada Dr. Nur Najihah binti Kamdi. Di atas perkongsian tadi kita dah banyak bercerita pasal JOMO. Kedua-duanya datang daripada jabatan yang sama, daripada JPH. Mungkin kita ada lebih kurang 5 minit sikit ni nak bercerita tentang apa sebenarnya program yang ada di JPH sebenarnya. Mungkin doktor sikit, seminit cerita apa program yang kita ada sebenarnya. Program kita untuk Jabatan Pelancongan dan Hospitality, semestinya kami menawarkan 2 program, iaitu Diploma Pengurusan Pelancongan dan satu lagi adalah Diploma Rekreasi Pelancongan. Kalau nak tengok lebih lanjut, sebenarnya kita ada TikTok dan juga Instagram. Boleh melayari JPH PMS Official. Dekat situ sebenarnya kita tunjukkan yang best-best je. Yang saya garang dalam kelas saya tak tunjuk. Yang garang tak tunjuk. Doktor-doktor ni garang tak tunjuk. Tapi sebenarnya itu realiti. Ya, itulah realitinya. Itu realiti Sebab kalau anda boleh tengok bakal belajar PMS lah nanti kami
utarakan mengenai how fun the process of learning dekat JPH yang mana kita bawa student tu, sentiasa student JPH ni selalu keluar selalu buat aktiviti yang realistik. Betul. Sebab nak jadi orang dalam industri pelancongan ni takkan tak melancong. Betul. Jadi semestinya mereka akan dibawa untuk melancong. Bukan saja dalam negara tapi luar negara juga. Sebenarnya kita nak hasilkan pada pelajar ni dia semi skill dan juga skill dan juga kompeten dalam industri pelancongan. So nak tahu, nak tengok yang best-best tapi real as expected into reality, tengok layari kita punya social media. Jadinya bila habis pelajar-pelajar dah habis result SPM, macam mana Dr. G, macam mana mereka ni patut tak masuk program kita? Saya sukalah menggalakkan pelajar-pelajar lepasan SPM yang orang kata tak tahu nak buat apa dan sebagainya. Tolonglah sertai kami di Jabatan Pelancongan dan Hospitality Politeknik Muazzam Shah ni, kerana kita memang menawarkan pengalaman pembelajaran luar biasa. Kalau nak tahu apa dia, memang kena datang sini. Kalau orang selalu tengok, orang ni berenang, kita akan ajar awak berenang sampai pandai. Orang ni pernah menyelam, kita akan bawa awak menyelam juga ke dalam dasar laut. Orang ni naik ke gunung, kita juga akan bawa awak mendaki gunung. Kalau nak tahu, jom sertai kami. Jom sertai. Tengok muka bersyarah-bersyarah je pula. Tengok muka bersyarah je pula. Macam mana? Senyum sikit. Dr. Lee lambai sikit. Okey, hari ni terima kasih kita berkongsi tentang Jomo. Kita cerita pasal tajuk kita hari ni dalam kita punya Jom Borak Edukasi PMS. Kita bercerita tentang FOMO tadi. Expectation versus reality. Kita dah ulas panjang cerita pasal topik kita hari ni. Saya rasa macam satu discussion yang sangat santai dan saya harap dengan perkongsian ini semua yang menonton dapat sedikitlah, orang kata sedikit ilmu yang mana kita yang kerdil ini sama-sama berkongsi kan. Okey, terima kasih juga kepada pihak UIDM. Tepuk sikit kepada UIDM, technical team yang sama-sama bersama dengan kita hari ini. Kita punya team hari ini ceria-ceria orangnya kan. Alhamdulillah. Remaja purba, begitulah. Okey, terima kasih juga. Kita nak tutup kita punya edukasi kita pada hari ini untuk sama-sama kita jangan lupa untuk sama-sama kita follow social media kita iaitu Politeknik Muazzam Shah Official. Kita ada semua social media, ada IG, ada FB, ada kita ada TikTok dan sebagainya. Follow lah, kat situlah kita boleh dapat semua maklumat. Dan yang paling penting untuk sama-sama menonton kita punya edukasi kita di PMS Sharp TVET. Kat situlah kalau katakan nak tengok di YouTube boleh tengok sama-sama di YouTube kita punya edukasi kita nanti. Dan kalau boleh klik lah, like, subscribe lah kita punya Politeknik Muazzam Shah punya official. Okey. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kita punya kedua-dua panel. Terima kasih Dr. Lin. Terima kasih Dr. Jiha yang sama-sama berkongsi. Okey. Saya bagi kesimpulan kat sinilah. Nak JOMO ke, nak FOMO ke, sebenarnya bersederhana. Itulah yang sepatutnya. Kita kena ukur di badan sendiri. Betul? So, saya nak tutup di sini. Sederhana itu bahagia. Terima kasih kepada semua yang menonton. Alhamdulillah. Ada rezeki kita berjumpa lagi. Terima kasih. Kita jumpa lagi di dalam Jom Borak Edukasi PMS. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Bye.